Setiap gigitan tu rasa macam mentega yang tengah cair. Dengar pun dah terliur kan? Dan ini bukan sekadar ayat puitis tau. Ia memang pengalaman sebenar bila makan Wagyu. Persoalannya, macam mana seketul daging boleh jadi semewah ni? Jadi, apa sebenarnya rahsia Wagyu ni? Adakah ia magic? Atau gabungan sains, cara peternakan dan budaya yang sangat teliti? Jawapannya sebenarnya bermula dari tempat yang kita tak sangka. Jauh di dalam kod genetik lembu tu sendiri. Okey, perkara pertama yang kita kena faham, semuanya bermula dari asas, dari DNA dia. Kelembutan Wagyu ni bukan nasib baik atau kebetulan tau. Ia memang dah macam diprogramkan dalam DNA lembu tu. Macam satu resepi rahsia genetik. Dan inilah perkataan paling penting dalam dunia Wagyu, marbling atau lemak intramuskular. Kalau lembu biasa simpan lemak kat luar otot, Wagyu ni special sikit. Dia ada satu sifat genetik unik yang buat dia simpan lemak tu di dalam otot. Itulah yang hasilkan corak urat-urat putih yang cantik tu. Cuba tengok beza dia. Daging biasa lemak dia seketul kat luar, tapi daging Wagyu lemak tu macam dianyam halus masuk ke dalam setiap gentian otot. Anyaman lemak inilah kunci utama dia. Sebab lemak tu ada kat dalam, otot tu jadi tak sempat nak jadi liat. Okey, jadi kita dah faham pasal struktur dan lokasi lemak tu kan? Tapi cerita dia tak habis kat situ. Bukan setakat mana lemak tu berada, tapi apa yang lemak tu buat. Ini masuk bab kimia pula. 25 darjah Celsius. Ingat nombor ni. Kenapa? Sebab ini adalah takat lebur lemak Wagyu. Rendah gila kan? Ia sangat rendah sampaikan kalau anda pegang daging tu pun, haba tangan anda dah boleh mula cairkan lemak dia. Wow. Nah, tengok perbandingan ni. Jauh beza kan? Lemak daging biasa perlukan suhu 40 hingga 50 darjah baru nak cair. Lemak Wagyu jauh lebih rendah. Inilah sebab saintifik kenapa bila kita makan Wagyu, kita rasa sensasi cair dalam mulut tu. Sebab suhu mulut kita dah cukup untuk cairkan lemak dia. Okey, jadi genetik tu kira macam asas dia lah. Tapi genetik saja tak cukup. Penjagaan pun kena tip-top. Sekarang kita nak tengok pula macam mana lembu-lembu ni dijaga. Macam VIP. Semua ni untuk hasilkan tekstur yang sempurna. Makanan dorang pun bukan biasa-biasa tau. Bukan setakat makan rumput tepi jalan. Tengok ni, diet dia jagung premium, barley, gandum, rumput kering yang paling berkualiti, siap ada campuran soya dan kanji khas lagi. Diet bertenaga tinggi ni semua dirancang khas untuk satu benda je, nak galakkan pembentukan marbling yang cantik tu. Dan ini satu lagi fakta sains yang sangat penting. Lembu yang stres, daging dia akan jadi liat. Kenapa? Sebab bila haiwan stres, badan dia akan keluarkan hormon kortisol. Hormon stres ni lah yang akan buat otot jadi tegang, dan otot yang tegang sama dengan daging yang liat. Simple. Jadi logiknya senang je. Para peternak akan pastikan lembu-lembu ni hidup dalam persekitaran yang super tenang, bebas dari sebarang stres. Bila persekitaran tenang, hormon kortisol pun rendah. Bila kortisol rendah, otot pun relax. Dan bila otot relax, hasilnya daging yang lembut secara semula jadi. Nampak tak kaitan dia? Satu lagi perbezaan besar, cara dia membesar. Lembu biasa selalunya dibesarkan untuk cepat besar. Hasilnya, otot jadi lebih padat dan liat. Tapi lembu Wagyu dibesarkan dengan perlahan dan stabil, tak ada nak kejar-kejar. Proses yang relax ni bagi masa yang cukup untuk marbling tu terbentuk dengan cantik dan sekata. Sabar itu separuh daripada iman kan? Okey, kita ingat kerja dah habis bila lembu tu dah cukup besar, kan? Salah. Proses untuk dapatkan Wagyu yang sempurna ni tak berhenti di ladang. Ada lagi sains dan kemahiran yang terlibat selepas proses sembelihan. Kalau kita tengok bawah mikroskop, lagi jelas beza dia. Daging biasa, gentian otot dia kasar dan padat. Daging Wagyu pula, gentian otot dia sangat halus dan pendek. Bayangkan macam kain sutera berbanding kain guni. Memang tekstur asas dia dah lain. Lepas sembelih pun ada lagi faktor kimia yang main peranan. Daging Wagyu ni pH dia lebih stabil dan dia pandai simpan air atau kelembapan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita masak, tak banyak jus yang akan keluar. Hasilnya daging kekal lembap dan lembut bila kita makan. Dan sentuhan terakhir, yang ni melibatkan kemahiran manusia pula. Seni memotong daging cara Jepun. Ini bukan kerja main potong je tau.
pakar pemotong daging ni berlatih bertahun-tahun untuk faham setiap urat dan gentian otot supaya setiap potongan tu dapat memaksimumkan kelembutan yang dah sedia ada. Memang seni. Jadi sekarang kita nampak kan, kelembutan Wagyu ni bukan sebab satu benda je. Ia macam satu simfoni, gabungan banyak faktor yang sempurna, yang semuanya bekerja serentak untuk hasilkan sesuatu yang betul-betul luar biasa. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!